Sebelum sunat. Satu, dua, tiga. Sebelum sunat. Sebelum sunat. Yang sunat. Aduh. Nabin. Lepas aku tahu tak? Ambil video. Tak takut eh? Tak. Oh. Tak apa, aku boleh. Sunat Afnan sekali boleh tak? Adik boleh tak? Tak ada duit dah hilang. Nah, tolong carikan. Anak. Tolonglah cepat. Tak nak sudah. Apa tu? Bayi perempuan Oh. Esok kita record dia sebelum bersalin lah. perempuan. Dia aku masuk. Masuk kau aku masuk. Kau teman je, jangan bising pula. Tak boleh ramai-ramai. Ibu boleh rekod dulu tapi kena sorok-sorok. Saya tak bagi rekod. Sebab bilik rawatan. Yeay, Tania. Mana ada? Tania. Nabil. Nabil steady. Ni nak dekat ya? Dekat ya aku nak dekat. Tania, Raid. Raid rasa apa? Okey tak? Okey tak? Nangis tak tadi? Nangis. Boleh duduk? Boleh. Ambil tu sandar. Nak bang sandar? Nanti tak bu. Boleh? Oh, cantik. Adik jangan lasak-lasak sangat. Duduk dah. Ya, Okey. Wah, lawannya. Duduk. Kena abang. Jangan dekat, jangan dekat kaki dia. Orang dah pantang. Jangan lagi kau pula. Jadi kau jangan nak poyo sangat. Okey, Raid boleh minta nak apa? Mak, mau lekak dah. Jaga kaki. Lama tak sekejap? Laser. Abang, jauh je. Jangan dekat dia tertutup dah. dia tak masa cawan. Dia so jaga macam mana? Boleh makan telur ayam. Basuh. Cuci dah kita bagi buat ni. Jangan sabun je lah. Boleh, orang lain boleh masuk ke? Tak, setengah hari tu aku pergi dia tak bagi record. Boleh lah. Boleh? Cantik. Aku nak masuk. Oh, tak bagi record. Oh, tak mesti ini kuda sistem. Lain sikit. Kalau awak takut nanti darah banyak. Kalau awak nanti ikan nanti darah banyak. Belum apa-apa lagi. Ya je lah.
Baru pepin baru. Yang tadi tu nak ke? Bagi je lah. Yang adik ni bas. Nabil cakap terima kasih. Okey, cakap. Okay. Maaf doktor. Kasih. Terbaik Nabil. Rain apa? Dia dah hilang. Dah boleh balik lah. Tunggu baik. Tunggu ubat. Video. Jangan sibuk lah. Eksklusif kau nak bayar. Tak, tunggu baik. Jom. Kejap. Salina. Ayah. Mana nak duduk? Kakak sana lagi. Dia nak duduk. Nanti bateri habis lah. Kejap je. Nanti lah. Lagilah dia pegang apa-apa. Tak ada. Gula-gula tak ada. Gula-gula. Tak ada. Tak nak gula-gula? Aiskrim boleh makan? Boleh kan? Tak boleh? Ha? Apa nak tolong? Pedih lah tu. Lagi bagi ubat lagi. Semua orang macam tu lah. Sakit perut aku. Nantilah habis bateri kan. Doktor cakap tak boleh apa? Gula-gula tak boleh. Beli gula-gula nak? Aduh. Tak relax dah. Dia kan dah hilang view. Yelah, nanti dia kena. Sama lah ya. Macam Faris lah. Yang baju Dah sampai rumah kan melalak. Nabil okey? Nabil nak hadiah apa? Nabil nak hadiah apa? Basikal. Boleh ke bawa? Boleh. Hari ke berapa boleh bawa? Basikal apa? Basikal ajak tak boleh. Nanti lagi pinggang. Cepat dah, Be. Tak payah fikir pasal hilang views. Aku lega makasih. Apa perasaan Nabil tadi? Sakit Ha? Sakit? Duduk, Bu. Nasib baik tak gigit kau tadi dah. Dah macamnya? Raib relax lagi dia. Dia tengok lagi lah. Aku bangun tak Tak, kalau ayah dengan dia je bergaduh dalam tu. dia dah ini dah. Nanti baring dah. Dah melepasi budak tu. Nanti lagi kecil. Takut. Okey lah. Terima kasih baiknya dah kemas. Sini dekat. Kenapa, Bu? Dia dah sakit ubat bius dia hilang. Kau tak payah tengok. Kau hebat. Duduk sana dekat abang. Anak macam. Pukul berapa boleh makan ubat? Kalau nangis lagi dia berdarah. Jangan nangis. Doktor kata kalau nangis lagi berdarah. Tahan je, tahan. Sabar. Ya, jangan geram. Jadi darah. Dia aja. Ada dalam kereta tak? Upah dia sekarang. Macam mana? Malu dalam kereta dah. Dia lantak budak tunggu. Oh, dia dah lipat kan? Boleh lah masuk kereta. Dah buka aircon dah? Dah. Tolong Papa. Okey, dengan ayah. Tak ada muntah ke? Jangan ke mana-mana. Dia okey dia, Mbak. Afan tepi, Afan. Orang nak lalu. Bu nak pergi gula. Okey. Jom. Okey. Jom. Jangan bergerak. Kita kat gambar. Kita pergi. Salah. Afan sakit lah. Seorang naik kereta nak duduk belakang ni dulu.
Atas mana pula atas langit? Kat belakang kan? Belakang kau kita buat tu. Janganlah. Kakak pergi start kereta. Buat dengan bateri. Kakak Arisa. Haji.